Assalamualaikum. Okay geng, so kepada peminat Fast and Furious ataupun minat Initial D, ni Hot Wheels ada buat keluar Hot Wheels Premium special untuk Fast and Furious lah. Cuma yang ni dia pakai Raiter Toyota E86 Sprinter Turbo. Raiter sama dengan yang Initial D, cuma dia beza dekat livery lah. Yang ni dalam Raiter, dalam Toyota Fast Furious memang ada lah. Dia cuma parking dekat parking lot Raiter ni. Dia pun buat keluaran macam ni lah. Detailing lawa bawah besi, atas besi, pakai tayar getah, pakai rim banana. So detail depan komplit, ada lampu, signal, spotlight. Belakang detail pun komplit. Okay, so siap ada protector lagi. Tu. Ada protector kat bahagian belakang. Depan pun dia letak protector, plastik protector. So dia ada geng-geng dia juga kat sini. Yang ni item kepala lah. E86. Banyak lagi dia punya variant, ada 5 variant lah, Tokyo Drift. Okay, so siapa nak beli Fast Furious E86 ni, aku tak ingat tadi boleh dapat situ. Okay, Assalamualaikum.